Okay, Danish, nice. Boleh. 1, 2, 3. Okay, Danish, nice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Lagi 1. Oh, gambar ni lawa. Wih, ni handsome. Tak, pose lah. Tu dah kenapa tu? Cyberbully lah kot. Cyberbully? Apa benda tu? Cyberbully ni berlaku bila kita dihina, dimaki ataupun dimalukan dekat social media. Oh, faham. So, kiranya macam kita dapat komen negatif through kita punya social media lah macam tu. Betul-betul. Lepas korang tahu apa tu cyberbully, cuba korang ingat balik. Pernah tak benda macam ni berlaku dekat korang? Sebab apa tahu? Ingat pernah dengar? Kalau kita dibuli ni, kita akan diprotek dengan 2 akta. Iaitu Communication Multimedia Act 1998 and Penal Code. So kiranya Danish boleh saman lah orang-orang yang bully dia dekat social media ni. Betul. Kalau Danish boleh kumpul bukti-bukti orang-orang yang kutuk dia tu, dia boleh saman diorang atas akta CMA 1998 tadi. Pihak berkuasa tu macam apa kan? So, pihak berkuasa tu dia macam polis ke ataupun kita boleh guna portal aduan SKMM and Cyber 999. Yang penal code tu pula untuk apa? Penal code ni digunakan bila cyberbully tu melibatkan ugut, fitnah atau gangguan serius. So, polis boleh terus buka siasatan mengikut seksyen yang sesuai. Oh, macam tu. Kejap. So, Danish boleh saman guna akta apa? Rasanya dia boleh guna akta CMA 1998 kot.